Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Rahim bin Syaharuddin. Generasi Madani terokai STEM, terajui kerjaya bertaraf global. Itulah tema yang saya akan kupaskan pada hari ini. Hadirin yang dihormati, kita hidup dalam era revolusi industri 4.0 yang dipacu oleh teknologi, inovasi dan kecerdasan buatan. Dunia pekerjaan hari ini jauh berbeza berbanding sedekad yang lalu. Banyak kerjaya baru muncul seperti saintis data, jurutera robotik, pakar keselamatan cyber dan pembangunan kecerdasan buatan. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk merebut peluang tersebut? Di sinilah pentingnya STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. STEM bukan sekadar mata pelajaran di sekolah, tetapi merupakan asas kepada pembangunan negara dan kunci kepada kerjaya masa hadapan. Hadirin sekalian, sebagai generasi madani, kita perlu memiliki 6 nilai utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam dunia STEM. Sebagai contoh, seorang jurutera bukan sahaja perlu bijak mencipta teknologi, malah perlu memastikan teknologi tersebut bermanfaat kepada masyarakat. Seorang saintis bukan sahaja perlu menghasilkan penemuan, tetapi juga mengutamakan etika dan kesejahteraan manusia. Oleh itu, generasi madani hari ini perlu menguasai ilmu STEM dengan bertaraskan nilai madani agar kemajuan yang dicapai membawa kebaikan kepada dunia sejagat. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita perlu menerokai STEM? Yang pertama, STEM membuka peluang kerjaya yang luas dan berpendapatan tinggi. Menurut pelbagai laporan antarabangsa, permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang teknologi, kejuruteraan dan sains semakin meningkat di seluruh dunia. Yang kedua, STEM melatih kita menjadi individu yang kreatif dan mampu menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif amat diperlukan dalam apa jua kerjaya. Yang ketiga, STEM membolehkan kita bersaing di peringkat global. Dengan penguasaan teknologi dan bahasa antarabangsa, rakyat Malaysia mampu bekerja serta menyumbang di syarikat-syarikat yang bertaraf dunia. Bayangkan suatu hari nanti anak Malaysia menciptakan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan di seluruh dunia. Bayangkan juga anak Malaysia mengetuai penyelidikan perubatan yang berjaya menyelamatkan jutaan nyawa. Semua ini bermula dengan minat terhadap STEM. Hadirin sekalian, untuk mencapai kerjaya bertaraf global, kita perlu mengambil beberapa langkah. Yang pertama, membina minat terhadap STEM sejak di bangku sekolah melalui pembelajaran aktif, eksperimen dan penyertaan dalam pertandingan inovasi. Yang kedua, meningkatkan kemahiran digital seperti pengaturcaraan, analisis data dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, menguasai kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan
kerjasama dan pemikiran kreatif. Dan yang keempat, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat kerana teknologi sentiasa berkembang dan berubah-ubah. Dengan gabungan ilmu STEM dan kemahiran abad ke-21, kita mampu menjadi tenaga kerja yang kompeten dan dihormati di peringkat antarabangsa. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya masa depan negara berada di tangan generasi muda hari ini. Kita bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi perlu menjadi pencipta teknologi. Kita bukan sekadar mengikut perubahan dunia, tetapi menjadi peneraju perubahan dunia. Marilah kita bersama-sama menyahut cabaran sebagai generasi madani yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Terakailah STEM dengan penuh semangat dan persiapkan diri untuk menerajui kerjaya bertaraf global. Ingatlah, impian yang besar bermula dengan langkah yang kecil. Dengan ilmu, usaha dan keyakinan, tiada yang mustahil untuk dicapai. Sekian, terima kasih.